Erna, tak kau perasan kucing asyik minum air je. Mangkuk air baru isi pagi, petang dah kering. Masa tu aku pun mula fikir, normal ke kucing selalu haus ni? Ramai owner ingat benda ni remeh, tapi sebenarnya kucing kerap haus boleh jadi petanda badan dia perlukan perhatian. Antara sebab biasa, cuaca panas, kucing aktif ataupun dia makan dry food sepenuhnya. Makanan kering memang buat kucing kurang hidrasi, sebab tu dia akan cari air lebih kerap. Tapi kalau kucing minum air berlebihan sampai ulang-alik ke mangkuk setiap masa, itu dah lain cerita. Ada kes berkait dengan masalah kesihatan macam buah pinggang, diabetes kucing atau sistem badan dia tak seimbang. Sebab tu penting untuk kita sebagai owner peka dengan tabiat minum air kucing. Aku sendiri mula ubah cara jaga, letak lebih dari satu bekas air, pastikan air sentiasa fresh dan guna bekas yang kucing selesa. Simple tapi bagi kesan besar pada kesihatan dia. Kalau kucing kau pun jenis cepat haus atau kuat minum air, cuba cek rutin dia sekarang. Save post ni untuk rujukan. Komen. Kucing kau jenis kuat minum air ke tak? Aku nak baca pengalaman korang.